Ha, Assalamualaikum. Ini pertanyaan untuk hari ni punya ni. Kan? Pasal sekretariat pelaksanaan persetubuhan haram tu. Awang dengan apa benda geng-geng ni. Dekat rumah Halim. Yang kata nak desak saya, kata bercerai apa benda tu. Saya kata tu tak saya tak ingat dekat situ. Yang awang ni bergeja-geja apa benda. Kesudahan dia, saya duduk dengan bini saya kena pukul. Saya kena pukul koma tidur hospital berapa lama. Tak ingat. Telinga tak dengar, mata tak nampak. Nak masuk tandingan dekat apa dia? Pertandingan nembok apa benda tu. Tak ada nak buat. Kan, kita pun tak faham dengan apa benda sekretariat ni. Sekretariat dia orang ni. Lagi satu tu sekretariat status janda tu. Kan? Yang awang ni lah. Yang kejadian tu Anum ni mari semata-mata nak kena ambil kad bank aku dengan wallet dengan kad polis aku. Ke rumah aku tu. Lepas pada tu rumah aku sampai sekarang aku tak boleh nak balik. Aku nak minta jawatan kuasa keselamatan negeri Pahang ni, perumahan Pahang ni untuk siasat ni. Sama ada hamba Allah ni duduk dekat rumah aku ke tidak. Kan? Sebab awang ni dia ada agensi curi motor tu dengan curi kain baju apa benda ni. Sejak daripada dekat Bangsa lagi. Dia ada satu agensi kerajaan punya. Bawah pertubuhan pelaksanaan persetubuhan haram tu. Kebangsaan apa benda tu. Aku pun tak tahu. Kan? Lepas pada tu dia nak kena anak halal, anak haram dekat situ. Dia ratik dia. Aku nak minta pejabat agama Jabatan Agama Islam Pahang, Jabatan Agama Majlis Agama Islam dan Isyadat Pahang ni untuk siasat benda ni. Pelaksanaan dia. Pelaksanaan untuk persetubuhan haram tu, untuk kelahiran budak tu. Sebab ayah dia ada dengan pejabat agama itu ada tubuhkan satu pasukan tau. Selepas awang ni apa benda kejadian dia dekat rumah pak mentua saya dekat sini, yang rumah Yamin ni. Yang awang ni dia buat anak dia ke apa benda ke. Sejak daripada kejadian dekat Rompin tu dia masuk ceroboh tu benda dia telanjang bulat, dia paksa. Saya kena ikat dah. Saya kena ikat dekat apa ni? Dekat kerusi. Kena rantai leher. Kan? Nak tahu juga kan? Masa tu duduk dekat unit radar. Penerbangan Malaysia tu, unit radar dekat Rompin.